Oh, 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 oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam satu sepe mancingan mantap. Okey geng, hari ini kita turun memancing lagi. Okey, meneruskan misi kita memburu si girong belang. Hari ini kita berada dekat pantai Batu Linting geng. Oh, buaya aku masih ada lagi geng. Yang aku buat beberapa tahun lepas, aku dah tak ingat dah 2 tahun, 3 tahun kot. Buaya ni masih ada lagi, tapi pokok yang itu dah tumbang. Hui. Okay, tapi tempat ni dah dah lapang balik. Sebab kalau korang perasan hari tu, dia punya batang ni melintang sini kan, melintang sana, melintang sini. Jadi tempat ni sempit, semak. Sekarang dah okey lah, dah terbakar pokok ni. Jadi lapang, kereta pun boleh masuk dalam ni. Alhamdulillah. Okey, walau macam mana pun tempat ni adalah tanah orang geng. Kita kena jaga juga tempat orang. Okey, kebersihan apa semua, sampah-sampah. Dia bagi kebenaran, dia bagi kelonggaran untuk kita mancing sini, tapi kita kena jaga kawasan dia lah juga. Tapi malangnya ini tak tahulah ni bekas siapa ni. Kalau ataupun dari laut ke apa tak pastilah geng. Tengok ni. Ni bekas orang dah ni. Sampah dia tinggal macam itu je. Itu masalah tu. Jadi tak cantik lah untuk mata memandang. Sebaik-baiknya sampah yang korang bawa tu, korang bawa lah balik. Buanglah tempat yang sebetul-betulnya. Okey, aku pun bukanlah baik sangat pun pasal kebersihan ni kan. Tapi yalah, ini tempat orang, tanah orang, kebun orang kan. Jadi korang kena jagalah. Jangan suatu hari nanti dia akan pagar depan tu tak boleh masuk lah. Okey, peringatan lah untuk diri aku sendiri. Okey, untuk hari ni geng, umpan aku pakai umpan kupas juga geng hari ni. Seperti minggu lepas, udang kupas. Aku tak bawa udang hidup hari ni. Okey, peralatan aku yang seperti korang tengok, Shimano Swiftcast XT ya, 15 kaki. Lepas tu reel Shimano Acticast new. Mainline daripada Shimano. Okey, 30 LB 4 sulam. Yang ni Shimano Swiftcast 14 kaki ya, 14 kaki. Reel Shimano apa ni, halah aku boleh lupa pula dah. LX Shimano LX 14,000 geng. Alright. Yang ini reel Shimano Bullseye 9120. Reel aku yang paling keramat lah. Dah belasan tahun dah geng pakai geng. Rupa dia pun dah lusuh dah. Okey, kejap lagi aku akan kongsi korang satu tip berkenaan dengan air masa bila yang sesuai untuk kita memancing pantai. Okey. Tapi ni yang tip yang asas lah, yang lebih-lebihnya tu aku tak tahu sangat. Tapi yang asas untuk pemancingan pantai aku akan kongsi sekejap lagi. Aku akan cerita. Korang jangan skip. Kalau korang skip, korang tak akan dapat tip ni. Okey. Mungkin di pertengahan video ke, ataupun di penghujung video, ataupun separuh video nanti aku akan cerita sedikit, serba sedikit berkenaan dengan tips untuk memancing pantai lah, berkenaan dengan air masa bila yang selalunya ada strike. Macam tu. Okey. Jom kita buat belingan dulu geng. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan hari ini ada strike yang mantap ataupun mencapai misi kita geng.
Satu kesilapan geng. Masa aku mau buat belingan, aku tak cek betul-betul tali aku mau beli dekat bawah. Aduh, tapi tak apalah. Jadi kita setting lagi ya, land. Okey, kesilapan masa aku buat belingan tadi geng. Sampai meletup dan putus geng tali mainline aku. Aku tak cek betul-betul geng masa buat balingan tadi. Kalau kabut nak baling kan, fikir nak strike je. Itu pun satu kesilapan juga geng untuk kita. Okey, tali ni tadi dia berbelit dekat sini geng. Dekat bawah ni macam ni. Jadi bila kita baling, itu tersentap kuat tu kan. Terasalah dekat jari, dekat tangan. Rupanya tali ni terbelit dekat sini tadi. Dan putus, melayang. Batu ladung, rambut semua. Dah situ dah ada kerugian lah. Kerugian kita lebih kurang dalam RM6 lah hari ni. Buat masa ni lah. Aku nak setting dulu rambut. Lepas tu kita buat balingan lagi yang ni geng. Okey, aku telah pun buat belingan ketiga-tiga batang joran ni geng. Kita akan menunggu strike. InsyaAllah mudah-mudahan ada. Hari ni tengah hari kompon panas geng. Tengok awan pun lain macam ni kan. Air laut pun tenang. Sekarang air tengah surut geng.
Air tengah surut dan akan bergerak pasang, geng. Okey. Tip, geng, tips yang selalunya yang ada strike tip untuk memancing pantai. Okey, berkenaan dengan air, seelok-eloknya, sebaik-baiknya, geng, air, contoh macam minyak turun, air surut nak gerak pasang. Okey, air surut nak gerak pasang, ataupun air dah pasang penuh nak gerak surut. Okey, time tu yang selalunya yang amat-amat sesuai lah untuk memancing. Kalau air dah pertengahan tu, maksudnya air dah tak berarus tu, tu kadang-kadang kurang sedikit lah ikan nak main dekat kawasan tu kan, kawasan pantai. Kecuali kalau kita bermain atas bot kat tengah-tengah laut, tu mungkin iyalah. Okey, tapi kalau untuk pancingan pantai, tip dia itulah, kita kena budget air tengah berarus, geng. Sama ada air surut nak gerak pasang ataupun air pasang penuh nak gerak surut. Time tu amat-amatlah sesuai sangat, geng. Okey, rasanya untuk hari ini, video aku kali ini, itulah perkongsian aku untuk kawan-kawan kita sana. Okey, tapi yang selebihnya tu, geng, kan, kita mengharapkanlah rezeki tu daripada Allah. Okey, ini setakat tip je lah yang boleh bagi, kan. Kalau tak ada strike tu bukan rezeki kita lah. Memancing tu biasa lah, geng. Ada kalanya kita strike yang padulah. Ada kalanya kita kumpau lah. Hati kena cekal lah nak mancing ni. Hati kena cekal. Kena sabar. Kalau tak sabar, memang susah lah kita nak kejar target kita tu, kan. Okey, geng, masih senyap lagi. Mungkin air belum berapa ni lagi. Sekarang baru pukul 8 pagi, geng, 8 pagi. Kita kejap lagi kot dia akan tunduk. Mudah-mudahan lah. Sudah lama tak turun sini, geng. Dekat 2 bulan ke 3 bulan macam tu lah. Okey, geng. Biasa saya tarik ni. Masih ada umpan ni. Apa, pelan-pelan ada tu. Okey, geng, kita sambung dekat sini, geng. Aku mancing dekat sebelah sana tadi. 2 jam aku mancing situ. Ketuk pun tak, geng. Umpan pun habis. Jadi aku pindah dekat sini. Yang raya pakai berapa? 1, 2, 3. Kau turun sini. Sama ketiga. Raya pertama dengan raya ketiga. Dia turun Megatron, geng, naik, geng. GT 9 kilo lebih. Lepas tu ikan pari yang putus-putus, yang lucut-lucut. Kalau korang nak follow dekat TikTok dia, geng. Okey, apa Bon lah. Bon. Follow dekat TikTok kita punya sipu Bon. Memang padu, geng. Aku turun sini berapa kali, aku rasa aku naik Mega pun baru seekor, geng, ikan pari. Tapi yang lucu tu lain lah. Yang naik baru seekor. Dia dah 6 ekor lah. Dah 6 ekor main sini, geng. Memang padu-padu lah. Tapi itulah rezeki, geng. Okey, kita pindah dekat sini. InsyaAllah mudah-mudahan ada yang singgah dekat umpan kita, geng. Mantap. Okey, geng. First strike, geng. Ikan apa ni, geng? Tapi kecil sangat lah. Kita bagi lepas lagi, geng. Ada ikan karang ni. Kecil. Kamu ah? Kamu buat umpan? Dah, lepas dah, kan? Ini ikan sedap ni. Kalau dia besar sedap ni. Hidung bibir. Alah. Okey. Kita release, geng. Ujung tu, geng. Aku tak bawa kamera lah. Lagi pun makan. Tak nampak, geng, dia makan.
Tambak kan, tambak. Karena dia kecil. Kita lepaskan dulu lah. Alright. Alright. Okay. Alright. Okay, segar. 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 Alright. Kita umpan lagi. Yang ini geng, aku terpaksa buat balingan. Aku kena berjalan bertapak sampai las pasir yang kau nampak putih-putih kan. Sekat situ lepas tu aku buat balingan. Jadi aku masa buat balingan tu aku tak rakam lah. Okay. Jauh sangat, korang tengok apa kan. Ada strike mungkin baru aku ni lah. Aku akan update lah kalau ada strike. Setting sipu kita geng. GT 9 kilo lebih geng. Sipu GT kita buat balingan. Jauh geng ah, jauh. Okay, ada 6 batang joran ni geng. 6 batang joran. Aku baru strike anak ikan geng. Aduh hai. Bapa ikan belum sampai lagi. Sekarang air dah mula pasang, mula naik. Mungkin ikan akan main ke tepi sekejap lagi. Harapannya macam tu lah geng. Oh. Alhamdulillah. Akhirnya tunduk juga geng, tapi kecil lah. Pari manis. Boleh lah. Okay, time dia makan air jalan pasang ni. Air dah gerak penuh geng. Air belum penuh, baru nak naik lagi. Mantap. Okay geng, selesai. Puas geng hari ni. Tapi itulah, biarpun air tengah cantik,
Kalau rezeki kita setakat itu je lah geng biarpun kau letak 10 joran kan, kalau ikan yang lalu pada hari ini itu je dapat, itulah kita dapat geng. Rezeki itu je lah. Okay, alhamdulillah hari ni aku dah strike 2 ekor ikan. Yang yang pertama tu aku naik ikan apa ni, ikan batu. Okay, yang kedua aku naik ikan pari geng mungkin dalam 500 gram. Alhamdulillah rezeki lah, bolehlah masak asam pedas geng bakar-bakar ke apa jadi geng. Saya sedap ni, saya manis. Alhamdulillah. Okey, salah satu tip yang aku berkongsi hari ni, alhamdulillah korang boleh cuba geng. Okey, tengok waktu air dia macam mana, jalan pasang dan jalan surut tu. Korang boleh tengok dalam dua keadaan tu, insya-Allah. Kalau ada rezeki ada lah geng. Tapi selalunya kalau yang daripada segi pengalaman aku lah kan, dan juga daripada saranan kawan-kawan lah yang dah lama mancing, keadaan macam tu lah geng. Ikan aktif. Okay, ikan aktif dekat pantai ni lah. Jadi korang boleh ambil tip tu, insya-Allah boleh cuba geng. Selebihnya tu terpulang pada rezeki geng. Yang penting berusaha, betul tak? Okey, terima kasih banyak geng kerana sudi menonton. Seperti biasa, kalau korang berminat dengan peralatan memancing ataupun peralatan yang lain, korang boleh tengok dekat beg kuning, beg Shopee yang aku dah sediakan dalam video ni. Korang boleh tengok. Okey, kalau korang berminat boleh belilah geng. Kalau nak tengok-tengok pun boleh. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum, jumpa lagi. Mantap.